Ada nama terbaru yang dimasukkan sebagai salah satu alternatif striker Liverpool, iaitu Victor Osimhen. Pada awalnya dilaporkan oleh Di Marzio, apa yang dicakap ialah Liverpool nakkan Alexander Isak dan juga Victor Osimhen. Tapi macam pelik lah pula, takkanlah Liverpool nakkan dua striker sekaligus kan. Dalam keadaan sistem Liverpool ni, bagi aku cukuplah dengan seorang striker saja. Kemudiannya berita ini juga dicedok oleh Florian Plettenberg, salah satu jurnalis di Sky Sports Germany, yang melaporkan Liverpool meletakkan Victor Osimhen di kalangan 3 alternatif striker yang Liverpool nakkan, iaitu Alexander Isak, target utama, Victor Osimhen, dan yang ketiga ialah Hugo Ekitike. Dialah jurnalis yang bertanggungjawab melaporkan Florian Wirtz nakkan nombor 10 daripada Alexis McAllister. Sampaikan Wirtz diserang dekat IG oleh fans-fans Liverpool Argentina. So daripada kesahihan kedua-dua sumber ni, aku boleh katakan sekarang ni lebih kurang 30%, 70% macam tu lah. Tetapi disebabkan ada kemungkinan juga sekarang ni Liverpool tengah bercakap dengan Napoli berkaitan dengan Darwin Núñez. Dalam masa yang sama mungkin juga Liverpool bertanyakan tentang Victor Osimhen kan. Apa kena dengan kawan ni kan? Berapa release clause dia? Bolehkah release clause tu dibayar installment ke macam mana ke? Cakap-cakap tu mungkin boleh jadi juga ada. Ataupun Napoli sendiri swap dekat Liverpool kan, hang tak berminat kan untuk dapatkan striker ku. Sebabnya Victor Osimhen ni memang dia dah tak ada harapan dah dekat Napoli selepas pergaduhan besar musim lepas. Akulah bila dengar-dengar keluar nama Victor Osimhen ni kan, aku rasa sepatutnya keluar awal lagi lah nama dia tu, sebelum striker-striker yang lain ni dikaitkan dengan Liverpool. Dia dan juga Alexander Isak adalah striker yang betul-betul a sure thing. Bukannya seorang striker projek ke yang memerlukan dia ni ambil masa 2-3 musim barulah nak kickstart career dekat Liverpool. Dia ni striker yang basically plug and play. Liverpool masukkan dia di dalam sistem Liverpool, kemudiannya dia straight away akan up and running lah. Tambahan pula bila kita tengok kepada release clause dia yang sekitar 65 juta pound, harga dia tu lebih kurang ataupun lebih rendah lagi berbanding dengan striker macam Hugo Ekitike, Vitor Gyökeres, Benjamin Sesko dan Alexander Isak. Dikatakan mencecah sampai 150 juta. Adakah ada perbezaan 60 juta plus dari segi ability gap di antara Alexander Isak dan juga Victor Osimhen? Aku tak rasa macam tu. Yalah, Alexander Isak ni dia menang lah daripada segi Premier League proven tu. Tetapi dalam masa yang sama, Victor Osimhen juga dalam 2 liga top 5 league dia berjaya melakukan di France bersama dengan Lille dan juga bersama dengan Napoli di Serie A. Dia perform elok je, 37 gol dan juga 8 assist di dalam 41 perlawanan in all competition, yang menunjukkan apa yang Liverpool boleh dapat ataupun mana-mana tim yang boleh dapat dengan membeli dia ni ialah guaranteed goal. Dia adalah jenis striker yang kita boleh guaranteed akan menyumbang gol dan assist di dalam kadar 1-2. Cuma itulah, di atas padang mungkin dia memberikan hasil, tetapi di luar padang ialah faktor yang kemungkinan kenapa Liverpool dan juga Chelsea dan juga MU, kelab-kelab yang nakkan striker ni menjarakkan diri dan langsung tak dengar bunyi berkaitan dengan Victor Osimhen ni. Dengan kesemua individual brilliance dia ada atas padang tu, dia juga membawa baggage bersama dengan dia. Yang pertama sekali aku rasa berkaitan dengan gaji ya. Sekitar 2 bulan lepas aku tengok podcast daripada Fabrizio Romano, apa yang dia cakap, kenapa tak ada langsung kelab-kelab yang betul-betul serius nak dapatkan dia ni disebabkan gaji dia. 9 bulan sebelum dia berpindah ke Turki, Napoli extend kontrak dah. Apa yang diletakkan dalam kontrak baru dia ialah release clause setinggi 130 juta euro dan juga gaji dinaikkan setinggi 12 juta euro setahun bersamaan dengan 230,000 seminggu. Kemudian habis musim tu ada pergaduhan di antara Napoli dan juga Osimhen disebabkan Osimhen ni cakap yang dia nak pindah. So Napoli kata tak apa, kita tunggu kelab mana yang akan datang. Ada 3 kelab yang berminat, PSG, Chelsea dan juga Al Ahly, kelab daripada Arab Saudi. Al Ahly dah pun agree ke semua, dah term apa semua dengan dia. Tapi dalam masa yang sama, Osimhen nakkan Chelsea untuk datang sebabnya dia rasa dia masih lagi ada bisnes dekat Europe. So Chelsea pun dilih-dali, kemudiannya cuba nak turunkan harga daripada buy option jadi loan with option to buy. Last kali transfer window tutup dan dia stuck dekat Napoli. Napoli decide untuk tak register dia dalam squad Serie A sebabnya dia kata buat apa aku nak pulun-pulun kan untuk player yang dah pun tak mau duduk dekat Napoli. Dia kira tersekat. Finally Turki datang selamatkan dia, tetapi syaratnya dengan gaji yang masih lagi sama, iaitu 12 juta euro setahun. So itulah sticking pointnya, iaitu gaji dia tu. Dia nakkan gaji yang sama seperti mana apa yang dia dapat dekat Napoli, iaitu 12 juta euro, 230,000 euro seminggu. Boleh lah kan, boleh lah. Tapi apa yang dilaporkan tu ialah after tax. Meaning that kalau contohnya tax dekat EPL ni setinggi berapa foreigner player ni, 45% kah? Liverpool ataupun Chelsea ataupun Arsenal ataupun MU kena bayar sekitar 420,000 pound seminggu macam tu.
tolak dengan tax 45%, barulah dia dapat hasil yang sama seperti mana apa yang dia dapat clean ataupun net. So sebab itulah kalau ikut rangkau gaji tu, kiranya dia ni ialah pemain yang saing-saing level gaji sama dengan Mohamed Salah. Dan juga aku rasa Erling Haaland, aku tak rasa dia level-level macam tu. Dia masih lagi aku rasa bawah daripada kedua-dua pemain ni. Unless kalau diturunkan permintaan gaji dia tu, masa tu lah barulah kita boleh buat deal dengan dia. Aku tak rasa pun actually dia ni salah kan. Sebab kalau kita tengok even baru-baru ni pun ada 3 kali bidaan daripada Al Hilal. Al Hilal sebabnya dia kalut-kalut nak masuk ke Club World Cup. Dia nakkan striker sampai 3 kali bidaan kepada Victor Osimhen. Padahal Al Hilal last offer yang dibagi dekat Osimhen ni setinggi 50 juta euro setahun bersamaan dengan 960,000 seminggu. Kalau kira dia tu semata-mata untuk duit saja, dia memang akan pi lah. Tapi sebab dia tahu nilai aku ialah setinggi 12 juta euro minimum. Itu ialah satu value yang aku percaya aku betul-betul deserve untuk dapat. Gaji satu pasal. Yang kedua ialah berkaitan dengan hal-hal diva ni lah kan. Sebabnya dia ni memang seorang striker, seorang pemain yang betul-betul confidence dengan diri dia. Selalu keluar dekat podcast, aktif dekat Instagram. Kemudiannya satu player yang jenis outspoken. Kalau contohnya dia tak suka ataupun dia ada isu yang dia perlu nyatakan dalam media, memang dia tak sorok-sorok punya. So jenis player macam ni dalam dressing room ada juga baiknya, ada juga yang tak baik. Jenis pemain macam ni kan, kalau kena drop dia, mulalah dekat IG sikit, gambar hitam, buang semua gambar-gambar Liverpool. Kemudian lagi dekat IG story letaklah cryptic message lah apa semua. So kalau Liverpool sanggup untuk hadap semua benda-benda macam tu, aku rasa tak ada masalah. Yang ketiga, tipping point dia ialah African Cup of Nations ataupun AFCON. Kita sebelum ni dah ada Sadio Mane dan juga Mohamed Salah kan. Kita hilang kedua-dua pemain ni, tapi dalam masa yang sama performance kita aku rasa tak turun. So adakah Liverpool sanggup untuk lepaskan Mohamed Salah dan juga Victor Osimhen sekaligus? Tapi hari tu kita dah review dah fixture kita. Selain daripada Arsenal dan juga Fulham, aku rasa fixture yang lain tu tak ada masalah. So kalau Liverpool sanggup untuk lepaskan dia dan harapkan pemain-pemain lain untuk step up, aku rasa okay, fine, let's go for him. Tapi daripada segi ability alone, dia ni memang striker yang jenis pandai untuk hidu gol lah. Aku tengok dia punya gol dah 37 gol dekat Turki musim lepas. Aku suka dengan satu ability dia yang betul-betul aku nampak, ialah dia ni ialah striker yang pandai untuk turunkan bola daripada atas. Hang bagilah bola macam mana pun tinggi, dia sama lebih kurang macam Sadio Mane. Tapi posisi dia lain lah. Kalau Sadio Mane ni dia terima bola di bahagian kiri, di bahagian left wing. Kalau Osimhen ni pula dia terima bola di tengah-tengah kotak penalti tu, tinggi macam mana pun dia boleh dapatkan, boleh turunkan bola tu daripada udara turun ke bawah. Kemudiannya ada juga gol-gol dia yang jenis aku nampak banyak kali. Pada awalnya terima kaki kanan, kemudiannya dia lambung bola tu ke kaki kiri dan dia sepak gunakan kaki kiri. Jenis-jenis striker yang menggunakan fizikal dia untuk dominate di dalam kotak penalti, dan itu ialah something yang betul-betul Liverpool dah lama tak ada. Aku juga tertarik dengan variasi gol dia. Walaupun dominan kaki kanan, tetapi gol header dia lebih banyak daripada menggunakan kaki kiri, yang menunjukkan letaklah bola macam mana pun dekat dalam kotak penalti, dia akan leap play-play lain dan akan mendapatkan bola dulu. Dia juga ialah seorang striker yang jenis boleh running in behind. Tengok macam mana Liverpool terpaksa hadap dia. Dan aku ingat lagi game Napoli lawan dengan Liverpool yang kita kena titik tu, punyalah struggle Van Dijk nak hadap ni sampaikan Van Dijk lepaskan penalti. Dan aku ingat lagi dalam match yang sama juga, Joe Gomez betul-betul barai lah. Kombinasi Osimhen dan juga Kvaratskhelia pada malam tu betul-betul menyusahkan Liverpool. Dan kalau contohnya dia masuk ke dalam squad Liverpool, aku begitu confident yang dia tak perlukan transition period. Bagi dia biasa seminggu dua, kemudiannya kita tengoklah macam mana dia boleh pi dalam sistem kita dikala kita dah pun ada Florian Wirtz di bahagian kiri dan juga Mohamed Salah di bahagian kanan. Aku tak tahulah news ni hanya sekadar rumours ataupun betul-betul minat daripada Liverpool, tetapi aku yakin kalau contohnya Napoli sanggup untuk forgo lump sum bayaran release clause tu, boleh bayar 2-3 kali installment, dan juga daripada side Osimhen sendiri lah, dia sanggup untuk turunkan gaji, mungkin deal ni boleh jadi dan Liverpool akan go for him. Walaupun Alexander Isak ialah striker target utama kita, tetapi be realistic, aku rasa chances untuk dapatkan dia tu sangat-sangat rendah lah, selagi mana Newcastle cuba untuk play hard dengan Liverpool.